Hai, saya Sanji Proton. Hari ni saya di dalam kereta X90. Saya akan tunjukkan cara nak buat auto parking. Tapi auto parking untuk X90 je memang sangat kelas. Nampak parking di depan ni, yang mana kosong pun je boleh masuk. Saya akan tunjukkan caranya. First dengan gear D, handbrake turun. Okay, kita ke area hotspot parking tersebut. So kita letak signal, tekan butang auto parking. Nampak walaupun di sebelah kiri saya ada kosong, so kita ke depan sikit. Sampai je detect, kita tekan brake. Kat skrin ni tekan butang start parking, lepaskan handbrake, lepaskan brake. So dia akan ke depan untuk 4 ke 5 second. Kiri saya tak ada apa, memang kosong, tak ada objek apa-apa. So lepaskan, dia sendiri akan masukkan parking tersebut. Memang sangat canggih untuk X90 ini. Apa, memang wow lah, memang sangat dahsyat. Dia lagi advance berbanding X50 punya auto parking dan kereta-kereta lain. Ini hanya terdapat di kereta X90 sahaja. Sampai dia complete, steering pun dia tegakkan, parking completed. Mantap.